semua, pada hari ini, tentulah sangat menarik dan sangat penting dalam perniagaan. Hasil pembelajaran kursus, pelajar akan dapat menerangkan prinsip perakaunan dan proses merekod transaksi perakaunan mengikut piawaian perakaunan di Malaysia. Mari kita kupas satu persatu klasifikasi akaun dan persamaan akaun. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah elemen penyata kewangan dan persamaan perakaunan. Komponen pertama yang perlu kita kenali ialah aset, iaitu aset semasa dan aset bukan semasa. Aset bukan semasa ialah aset yang digunakan dalam perniagaan untuk tempoh yang panjang, biasanya melebihi 1 tahun. Aset ini tidak dibeli untuk dijual semula dan sukar ditukarkan kepada wang tunai dalam masa yang singkat. Contoh aset bukan semasa kenderaan, premis atau bangunan. Seterusnya, aset semasa pula ialah aset yang boleh ditukarkan kepada wang tunai dalam tempoh kurang daripada 1 tahun. Aset ini biasanya digunakan dalam aktiviti harian perniagaan. Contoh aset semasa ialah tunai di bank. Komponen kedua ialah liability. Dalam konteks perniagaan, liability ialah tanggungjawab hutang yang mesti diselesaikan kepada pihak luar. Komponen ketiga equity pemilik dan ambilan dalam penyata kedudukan kewangan. Equity pemilik ialah tuntutan terhadap aset perniagaan merujuk berapa nilai yang sebenarnya dimiliki oleh pemilik. Terdapat 3 komponen utama yang mempengaruhi equity pemilik, iaitu modal awal, untung atau rugi bersih dan ambilan peribadi. Manakala ambilan direkodkan apabila pemilik mengeluarkan tunai atau barang niaga. Sekarang kita akan lihat 2 penyata kewangan, iaitu penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Hasil ialah wang yang diterima atau akan diterima hasil daripada aktiviti perniagaan. Jenis hasil iaitu hasil operasi dan hasil bukan operasi. Belanja pula ialah kos yang ditanggung oleh perniagaan untuk menjana hasil. Jenis belanja iaitu belanja operasi, contoh gaji pekerja. Belanja bukan operasi, contoh faedah pinjaman. Untuk lebih jelas, jom kita lihat bagaimana lembayu dengan modal 4 juta dan persamaan perakaunannya. Bayangkan Kerol Amir membawa masuk modal 4 juta dengan pinjaman bank 2 juta, persamaan perakaunan menunjukkan aset sama dengan liability tambah equity. Dengan jelas berjumlah 6 juta. Secara kesimpulan, kita telah melihat mengenai elemen penting dalam klasifikasi akaun dan bagaimana kita menyediakan persamaan akaun yang betul. Persamaan perakaunan menunjukkan aset sama dengan liability tambah equity dengan jelas, iaitu 6 juta. Daripada teori ke dunia sebenar, pelajar berpeluang melawat premis dan mempraktikkan konsep serta prinsip perakaunan yang dipelajari. Kami di College Community Bentong komited melahirkan graduan yang berilmu serta berkemahiran melalui pembelajaran yang berkualiti dan berteraskan amalan industri.